Dia nampak Adam tu, dia nampak Dajjal. Dajjal ni bertubuh tinggi dan besar, sangat-sangat besar. Dan banyaklah kita bersembang dalam bab gergasi dan sebagainya kan. Jadi ini antara bukti-bukti memang ada makhluk-makhluk, manusia-manusia dengan tubuh badan besar yang masih wujud sekarang ni ada dalam kitab Sahih Hadis. Kerana kami khawatir ia adalah syaitan, kami masuk ke dalam biara itu. Kami lihat ada seorang lelaki yang paling besar tubuhnya yang pernah kami lihat. Sangat kuat, dengan tangannya dirantai ke lehernya dan dari lutut sampai ke pergelangan kakinya diikat dengan besi. Dia nampak Adam tu, dia nampak Dajjal. Dajjal ni bertubuh tinggi dan besar, sangat-sangat besar. Dan banyaklah kita bersembang dalam bab gergasi dan sebagainya kan. Jadi ini antara bukti-bukti memang ada makhluk-makhluk, manusia-manusia dengan tubuh badan besar yang masih wujud sekarang ni ada dalam kitab Sahih Hadis. Hadis sahih mana? Dajjal ni manusia. Dajjal ni manusia yang terikat dekat situ. Dia duduk dalam biara. Okey, dalam buku ni juga kita huraikan tentang biara tu kan. Biara. Kenapa digunakan perkataan biara kat situ? Al-Dair kan. Dair tu kalau kita tengok ada biara kat situ. Biara ni ialah kalau kita kaji, kita tengok dalam kamus Arab kan, kamus Arab klasik kan, huraian tentang perkataan dair tu kan. Itu memang spesifik menyebut tentang biara orang-orang Nasrani. Ini jadi satu masalah pula. Sejak bila ada biara orang-orang Nasrani ni di tempat sebuah pulau pada kurun ke-7 Masihi? Kurun ke-7 Masihi dah ada tempat pulau yang mempunyai kampung. Dekat sini dia kata kampung. Ada sebuah bandar. Dalam pulau Dajjal tu, dia bukan dia duduk seorang kat situ. Bukan dia duduk dalam gua. Dia ada biara kat situ. Monastery. Dia ada gereja dalam tu. Tempat dia duduk, dia dikurung kat situ. Dan di situ ada sistem hidup kan. Di situ ada sistem masyarakat. Dan di situ ada sistem kota. Ada kota kat situ. Kat mana kota ni kita jumpa perkataan tu? Ialah pada perkataan-perkataan yang digunakan dalam hadis ni dan beberapa hadis sahih yang ada kan. Dan gitu kita huraikan dalam ni kan. Dalam ni. Bahawa pulau Dajjal tu ialah pulau yang dah ada masyarakat dan sebagainya. Bukan dia duduk seorang-seorang dengan Al-Jassasah saja kat situ. Kan? Ada sistem kampung, bukan kampung. Kalau kita tengok dalam tafsir ulama yang diberi, dia kata perkataan yang digunakan pada waktu itu lebih menggambarkan kepada kota kan. Pulau tu ada kota. Dan pulau tu bukan pulau yang sebiji kan. Bukan pulau yang sebiji yang duduk dekat situ. Pulau tunggal yang duduk di tengah-tengah laut keliling ribut tu. Tak, dia ialah pulau yang duduk di antara gugusan-gugusan pulau kan. Dia bukan pulau tunggal. Semua ada dalam tu kan. Dihuraikan dengan tu. Dan bila bercakap tentang biara kan, tak apalah kita baca hadis sebagai biar nanti panjang pula cerita. Saya kita pergi topik biara tu.